Kita nak jadi ikon dalam bidang wholesale dan retail, dan kita nak bantu kita punya rakyat untuk menjimatkan wang, masa dan dapat kehidupan yang lebih baik. So ini adalah purpose kita. That's why semasa kita punya kawan dia share, dia kata dia boleh naikkan harga. I say no, because kita punya konsep, kita nak comfortable punya 5-star environment and wholesale price. Ini adalah kita punya konsep. Dan dengan itu juga kali ini di AC Rosyam Mall kita ada 30 kedai-kedai yang berada di bawah Rosyam Mall, dan kita nak jadikan destinasi tempat kami Rosyam Mall bukan hanya untuk membeli belah, tetapi tempat beriadah, makan, minum dan segala-galanya daripada pagi sampai ke pagi esok, iaitu 24 jam. Alhamdulillah. Dan satu yang menariknya, the last minute, dalam masa 3 hari ini, minta maaf lah, ni Datuk Raymond punya pemikiran. Tiba-tiba dia kata ada satu perkara dalam sukan yang tengah viral sekarang. Jadi dalam masa 3 hari tu, Datuk nak buat apa tu? Sekarang kita nampak dekat bahagian sini, sebelah sini ada pickleball court. Actually pickleball court ni kita siap dalam jangka masa yang banyak yang pendek. So tapi alhamdulillah kita nampak hari ini dia dah siap. Nanti kita akan minta kita punya Datuk Menteri Besar untuk tolong kita launchkan kita pickleball court. Sebab ini kan sekarang trending kan tu. Jadi mungkin hari ini saya dengan Datuk Raymond nak lawan dengan Datuk kena pilih Datuk Bandar ke Datuk YB ke, nak lawan dengan kami dua orang. Jadi kita tengok siapa yang menang tu. Ya, biasanya orang-orang politik ni dia akan kalah dengan peniaga-peniaga macam kami.